Filem paling laris dekat Indonesia sekarang ni diambil alih oleh filem Jumbo. Filem animasi pertama dekat Indonesia ni memang betul-betul fenomena, sampai berjaya kutip jumlah penonton sebanyak 10 juta lebih, mengatasi filem KKN Diri Sepenari dengan jumlah penonton yang lebih kurang sama lah, 10 juta. Tapi aku nak cakap pasal macam mana filem Jumbo ni boleh beat filem KKN Diri Sepenari ni. Filem KKN Diri Sepenari ni filem seram. Indonesia memang banyak filem seram sebab filem seram ni laku sangat dekat Indonesia. Especially start filem KKN Diri Sepenari ni hype gila dengan tagline kisah benar dia, berdasarkan kisah benar lah. Lepas tu berlambat-lambat filem Indonesia semua claim kisah benar sebab nak cuba beat filem KKN Diri Sepenari ni. Tapi malangnya tak banyak. Ada filem Vina lah lepas tu. Tapi sekarang filem Jumbo, filem animasi pertama kat Indonesia selepas berapa banyak filem animasi yang keluar dekat Malaysia yang berjaya tembus ke Jepun, Mekamato especially. Sekarang tiba filem Jumbo pula dengan 10 juta penonton dan akan tayang kat Malaysia pula filem ni. Tapi adakah korang rasa filem ni akan berjaya at least mengait sikit hati-hati jiwa-jiwa rakyat Malaysia ni? Cuba komen kat bawah.